Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Man dalam channel Cikgu Man. Okey, sebelum tu Cikgu nak ambil kesempatan nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang selalu ikuti belajar bersama Cikgu, bersama dengan Cikgu Man dalam channel ini dalam mata pelajaran sejarah tahun 4. Okey, jadi kepada anda yang baru bersama Cikgu, Cikgu Man akan bersama dengan anda untuk belajar mata pelajaran sejarah. Okey, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Cikgu terlebih dahulu. Jom subscribe dulu tau. Okey, untuk mata pelajaran sejarah, cikgu nak ingatkan sekali lagi kepada mereka yang baru bersama dengan cikgu, untuk mata pelajaran sejarah ataupun apa-apa jelah mata pelajaran, cikgu memang merujuk kepada buku teks yang diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi apa yang kita belajar semuanya merupakan sukatan pelajaran merujuk kepada kurikulum standard sekolah rendah yang terkini. Jadi jangan risau. Dia tak ada ajaran sesat dan sebagainya. Semuanya hanya merujuk buku teks dan juga kitab rujukan KSSR kita. Okey, hari ini kita nak sambung dengan satu lagi tajuk yang bagi cikgu menarik, iaitu keistimewaan Melaka semasa pemerintahan Parameswara. Kita dah belajar sebelum ini siapa Parameswara, siapa Parameswara, macam mana Melaka dapat nama dan kenapa Parameswara boleh datang ke Melaka dan membuka Melaka. Hari ini kita nak tengok keistimewaan Melaka semasa pemerintahan Parameswara. Okey, jom. Kalau tak ada buku teks pun tak ada masalah. Macam biasa, rujuk saja pada video ini. Tengok kerana paparan yang cikgu letak semuanya daripada buku teks. Jangan risau. Okey, kita belajar mudah je hari ni. Ada sebab-sebab kenapa keistimewaan Melaka ni semasa pemerintahan Parameswara ni. Sikit je. Kita tak lama sebab kita hari ni santai-santai je. Selalu pun santai juga kan. Okey, yang pertama kita nak tengok sekarang. Tapi sebelum tu kita baca apa ditulis kat atas tu. Melaka mempunyai banyak kelebihan untuk dijadikan sebagai pusat. Sekejap cikgu nak adjust sikit. Sekali lagi. Melaka mempunyai banyak kelebihan untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Banyak keistimewaannya, dan antara keistimewaannya yang pertama ialah terlindung daripada angin monsun. Perairan Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun yang membolehkan kapal-kapal berlayar dengan selamat. Kenapa? Kerana Melaka berada di perairan Selat Melaka. Apa maksud Selat Melaka? Tengok gambar ini. Kerana Melaka berada dalam satu kedudukan, dia macam lorong tau. Selat ni dia macam lorong. Dia berada di antara semenanjung Malaysia dan juga Sumatera. Pulau Sumatera. Jadi laluan tu terlindung. Jadi ribut dan sebagainya terlindung, kuranglah risiko. Jadi orang-orang yang ingin berlayar rasa selamat. Kalau tiada angin taufan, tiada ribut yang terlampau besar, tiada gelombang yang terlampau besar berbanding lautan-lautan yang lain. Itu antara kelebihannya. Jom kita tengok pula kelebihan yang kedua. Kelebihan kedua ialah kerana kedudukan yang strategik. Apa maksud kedudukan yang strategik? Melaka berada pada kedudukan yang strategik di antara jalan laut timur dan barat. Kedudukan yang strategik ini menarik minat para pedagang untuk singgah berdagang. Nampak tak? Kerana laluan dia di tengah-tengah. Nak pergi ke China, nak pergi ke belah sana, semua melalui Selat Melaka. Dia boleh berhenti kat Selat Melaka tu. Melaka tu jadi port untuk mereka berhenti. Jadi pedagang daripada timur, pedagang daripada barat boleh berkumpul dekat situ kalau tak nak pergi ke timur. Ataupun pedagang timur tidak lagi perlu pergi ke barat kerana boleh berdagang di Melaka dan mereka bertukar hasil dagangan dibawa balik ke tempat masing-masing. Strategik ke tidak? Itulah antara sebabnya. Dan sebab yang ketiga, kebijaksanaan pemerintah pada masa itu. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan pentadbiran yang cekap dan terbuka. Keterbukaan ini juga menarik minat kerajaan asing untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan Melaka. Yang bijak pada zaman itu kerana sultannya, pentadbirnya, bendahara ni. Kita dah pernah belajar sebelum ni. Bendahara yang terkenal tu, siapa nama dia kalau ingat balik, yang berjaya menjadikan Melaka sebuah pelabuhan yang hebat. Dan juga dia ada punya Laksamana Temenggung Shah Banda yang juga bijak dalam menguruskan pentadbiran di pelabuhan, di darat maupun di lautan. Selain pada itu, Melaka juga selamat dan membuatkan
pedagang-pedagang suka datang. Macam awak lah, kalau awak nak pergi satu tempat, kita mesti nak satu tempat yang macam mana? Yang selamat, satu pentadbiran dia terbuka, maksudnya boleh terima orang luar, rakyatnya juga bagus. Jadi ini kebijaksanaan pemerintah untuk menjadikan Melaka sebagai sebuah tempat yang selamat, sebagai sebuah tempat yang terbuka, menyebabkan ramai nak berkumpul di Melaka untuk berdagang. Maka Melaka pada zaman itu terus maju, masyhur hingga terkenal seluruh seantero dunia. Kerana itulah ramai pedagang Arab daripada Eropah, daripada Timur, China dan sebagainya berkumpul di Melaka untuk membawa hasil dagangan. Ada bawa sutera, ada yang bawa rempah ratus, batu permata, bahan dagangan daripada negara-negara mereka, berkumpul di situ, mereka berdagang sesama mereka dan membawa hasilnya ke tempat mereka semula. Jadi itulah dia 3 faktor apakah keistimewaan Melaka pada zaman para mesuara. Jom kita tengok balik. Yang pertama tadi, kerana apa? Kerana terlindung daripada angin monsun. So selamatlah kapal-kapal berlayar, tidak perlu takut dengan gelombang yang terlampau besar, ribut yang terlampau besar. Dan kedua, kerana kedudukan yang strategik. Kedudukan Melaka ini antara pintu masuk timur dan barat. Dan yang ketiga, kebijaksanaan pemerintah. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Kita nak belajar laju kan cikgu cakap hari ini. Okey, tak apa. Laju pun kamu boleh tengok balik. Kamu boleh ulang balik video ni berkali-kali sehinggalah kamu faham. Okey, itu saja Encik Man hari ini. Terima kasih kerana mengikuti pelajaran kita. Mudah saja hari ini. Simple. Simple sangat. Sebab cikgu tak suka benda-benda yang kompleks-kompleks ni. Cikgu suka mengajar dengan santai, simple dan ya relax je. Walaupun cikgu tak pernah relax, cakap laju sebab cikgu mengejar masa supaya kamu dapat dengar dengan cepat dan supaya kamu tidak tidur apabila dengar cikgu bercakap. Okey, ada apa-apa komen? Boleh komen di bawah. Faham ke tidak? Tulis nama dan juga kelas kamu, sekolah mana, negeri mana. Sebab cikgu dapati video-video cikgu juga telah dikongsi oleh pelbagai murid. Jadi cikgu nak kenal lah siapa kamu, siapakah kamu, dari mana. Nanti kita bolehlah berkenalan kan. Kita boleh kenal-kenal lepas ni. Alright, itu saja. Selamat belajar. Teruskan jaga diri kamu di rumah. Pastikan semuanya selamat. Stay safe kerana COVID masih berleluasa. Jom kita teruskan belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi.